Kita kembali lagi. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran kini sudah pun memasuki hari ke-12 dan kesannya, semakin terasa. Bukan saja di medan perang, tapi di seluruh dunia. Jom kita lihat apa yang sedang berlaku. Untuk faham betapa seriusnya keadaan ni, kita kena mulakan dengan kos kemanusiaan. Menurut laporan dari Tehran, angka kematian orang awam dah pun melepasi 1,300 orang. Satu angka yang sangat besar. Dan di pihak Amerika Syarikat pula, Pentagon melaporkan seramai 140 anggota tenteranya telah pun cedera sejak operasi ini bermula. Ini jelas menunjukkan yang tiada siapa terkecuali daripada kesan pertempuran ini. Kesan dia juga melimpah ke negara jiran. Di Lubnan sahaja, bayangkan, lebih 800,000 orang terpaksa tinggalkan rumah mereka. Ini bukan lagi sekadar angka. Ini adalah krisis kemanusiaan yang semakin parah. Okey, untuk faham gambaran penuh, kita akan lihat 5 perkara utama. Pertama, kos dari segi nyawa manusia dan alam sekitar. Kedua, macam mana konflik ni merebak di rantau tu. Ketiga, apa sebenarnya matlamat perang Washington. Keempat, kejutan ekonomi global. Dan akhir sekali, kebuntuan diplomatik yang nampaknya masih belum ada jalan keluar. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama. Kos kemanusiaan dan alam sekitar. Tumpuan kita sekarang adalah di dalam Iran sendiri yang dah jadi pusat kepada keseluruhan konflik ini. Data dari Tehran, terus terang, ia melukiskan gambaran kemusnahan yang sangat besar. Mereka laporkan hampir 10,000 tapak awam telah dibom. Angka ini menjelaskan kenapa jumlah korban awam yang kini lebih 1,300 orang terus-menerus meningkat. Baru-baru ni, serangan udara Israel telah menggegarkan satu kawasan perumahan di tengah-tengah Tehran. Pasukan penyelamat masih lagi bertungkus lumus, menggali runtuhan, mencari mangsa yang mungkin masih hidup. Satu gambaran yang cukup mengerikan tentang impak perang terhadap orang biasa. Selain kemusnahan bangunan, ada satu lagi ancaman yang tak nampak tapi sangat bahaya. Hujan hitam. Bayangkan, asap tebal dari loji minyak yang terbakar, penuh dengan toksin, naik ke udara dan bercampur dengan awan. Lepas tu, ia turun balik sebagai hujan beracun. Kesannya bukan sekejap. Ia boleh mencemari air dan tanah untuk bertahun-tahun lamanya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, dah pun keluarkan amaran keras. Hujan toksik ni berpunca dari serangan ke atas di port minyak Iran dan ia membawa risiko kesihatan yang sangat-sangat serius kepada penduduk. Ini bukan hujan biasa ya. Ini hujan yang membawa bahan pencemar yang boleh memudaratkan kesihatan awam secara besar-besaran. Okey, sekarang jom kita beralih. Macam mana konflik ni boleh merebak? Kesannya macam riak air, ia dah mula melimpah ke seluruh rantau, mencetuskan siri serangan dan tindakan pertahanan yang baru. Konflik ni memang dah tak terhad di Iran. Tengok saja negara-negara teluk. Arab Saudi dan Qatar terpaksa pintas drone dan peluru berpandu. Pertahanan udara UAE juga sibuk bertindak balas. Di Oman pula, drone dah serang tangki minyak. Setiap satu insiden ni, ia menaikkan lagi suhu, meletakkan seluruh rantau ni dalam keadaan yang sangat tegang. Kesan di Lubnan dan Iraq pula boleh kata lebih dahsyat. Di Lubnan, kita bukan lagi bercakap tentang angka semata-mata. 634 orang terbunuh dan lebih 800,000 hilang tempat tinggal. Itu satu tragedi kemanusiaan. Manakala di Beirut, serangan Israel telah bunuh 4 diplomat Iran, menyemarakkan lagi api politik. Iraq juga dah terheret sama, sampaikan Perdana Menterinya merayu agar negara dia tak dijadikan medan tempur. Sekarang, kita tukar fokus ke Washington. Apa sebenarnya matlamat perang Amerika Syarikat dalam hal ni? Berapa kos yang mereka dah tanggung? Dan apa pula tekanan politik yang sedang mereka hadapi? Ini adalah angka rasmi dari Pentagon untuk operasi yang mereka panggil Operation Epic Fury. Sejak dilancarkan, kita lihat sekitar 140 anggota tentera cedera, 7 terbunuh dalam pertempuran dan 1 kematian bukan tempur juga dilaporkan. Setiap angka ni mewakili nyawa dan keluarga yang terkesan di pihak US. Dan di sinilah kita nampak dua naratif yang sangat berbeza yang jadi teras kepada perang maklumat dalam konflik ni. Di satu pihak, White House kata objektif mereka adalah untuk kenakan lebih 5,000 sasaran ketenteraan, terutamanya program misil dan nuklear Iran. Tapi, di pihak lain, Tehran pula mendakwa hampir 10,000 tapak awam sengaja dibom. Percanggahan ni tunjukkan betapa susahnya nak dapat gambaran sebenar di lapangan.
Tekanan politik ke atas Washington bukan sahaja datang dari dalam. Satu insiden, khususnya, telah menarik perhatian dunia. Serangan ke atas sebuah sekolah perempuan di Iran yang dilaporkan membunuh kira-kira 175 pelajar. White House sekarang sedang tunggu hasil siasatan tentera, tapi insiden ini sahaja dah cukup untuk dunia mula mempersoalkan kempen ketenteraan AS. Dan sekarang, kita lihat sesuatu yang beri kesan pada kita semua, tak kira di mana pun kita berada, ekonomi. Macam mana sebuah konflik ketenteraan boleh cetuskan gelombang kejutan ekonomi di seluruh dunia. Jom kita tengok. Kesannya macam domino. Pertama, bila rantau ni tak stabil, harga tenaga global terus melambung. Lepas tu, keadaan jadi lebih teruk bila ada serangan fizikal ke atas kapal komersial di Selat Hormuz dan dekat Dubai. Dua laluan perkapalan paling penting di dunia. Bila laluan perdagangan terancam, keyakinan perniagaan jatuh merudung. Sebab itulah kita dengar syarikat gergasi macam Citi dan PwC mula pindahkan kaki tangan atau tutup terus pejabat mereka di sana. Ini kesan ekonomi yang nyata. Akhir sekali, jom kita tengok medan diplomasi. Di tengah-tengah semua pertempuran ni, ada tak ruang untuk berbincang? Walaupun ramai yang minta semua pihak bertenang, nampaknya pendirian yang keras dari kedua-dua belah pihak macam dah tutup pintu rundingan, sekurang-kurangnya buat masa ni. Suara-suara dari rantau itu sendiri dah mula kedengaran, merayu untuk cari jalan damai. Menteri Luar Negara Qatar, Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khulaifi, menyimpulkannya dengan baik. Serangan Iran ke atas negara jirannya tidak menguntungkan sesiapa pun. Ini bukan sekadar kenyataan diplomatik biasa. Ini adalah rayuan yang mencerminkan ketakutan negara-negara jiran yang terperangkap di tengah-tengah. Tapi seruan untuk diplomasi tu macam tak selari pula dengan kenyataan dari Washington. Presiden AS, Donald Trump, baru-baru ni, kata perang ni boleh tamat bila-bila masa saya mahu ia berakhir. Kenyataan sebegini yang menunjukkan kuasa mutlak buat kita tertanya-tanya, adakah penyelesaian diplomatik benar-benar satu pilihan? Jadi, inilah persoalan besar yang tergantung sekarang. Dengan angka korban yang terus naik, ekonomi global yang terancam, dan satu rantau yang berada di ambang letupan, mampukah diplomasi mencari jalan keluar? Atau adakah kita cuma sedang menyaksikan permulaan kepada konflik yang lebih besar dan lebih memusnahkan? Buat masa ini, jawapannya masih belum kelihatan.